الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. Waalaikumsalam. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أجرنا من النار، اللهم أجرنا النار، اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع بدعوته إلى يوم الدين. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير والعافية. Dimuliakan seluruh jawatan kuasa masjid, tuan guru, alim ulama, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pertama kita mengucapkan syukur kepada Allah atas segala nikmat pemberian yang terhadikan kepada kita semua. Yang kedua, kita mengucapkan syukur kepada Allah kerana dengan keizinannya dapat kita himpun pada malam ini. Sambung pengajian kita dalam kitab Mastikah Hadis. Dalam bab besar perihal sembahyang dalam tajuk kecil tanggungjawab terhadap keluarga mengenai sembahyang. Sembahyang seperti mana kita semua maklum adalah satu tuntutan yang Allah Ta'ala tuntut pada kita semua. Bagi setiap daripada mukallaf, hukumnya adalah fardu ain. Siapa yang mendirikannya mendapat pahala, dan siapa yang meninggalkannya mendapat dosa. Dalam Al-Quran Al-Karim banyak ayat-ayat suci yang menegaskan tentang tanggungjawab seseorang terhadap keluarganya mengenai sembahyang. Maka amatlah besar faedahnya di dunia dan di akhirat jika seseorang itu mengabaikan sembahyang atau mengabaikan tanggungjawab yang tersebut. Terhadap anak istri mengenai sembahyang karena dilalaikan oleh soal-soal. Di antara ayat-ayat suci itu ialah firman Allah Ta'ala, وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا
La nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa. Dan perintahkanlah keluargamu. Ini perintah Allah. Allah Ta'ala suruh kita memerintah keluarga. Ini menyuruh keluarga serta pengikut-pengikutmu bis-salah, untuk mengerjakan salat. Wastabir 'alaiha, dan hendaklah engkau tekun bersabar menunaikannya. La nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, bahkan kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Dan ingatlah kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini menunjukkan bagi setiap orang lelaki yang mempunyai pengikut. Suami dia ada pengikut dia, isteri, anak-anak. Lalu disebutkan ahli, untuk menyuruh mereka salat. Kalau dia suruh orang salat, dia tak salat saja dia. Dia pun tak salat. Apabila dia menyuruh orang menunaikan salat, wastabir 'alaiha, hendaklah tekun bersabar. Sabar ni pertama, sabar dalam menunaikan tuntutan daripada Allah. Kena sembahyang pun kena sabar. Sabar apabila ditimpa musibah. Sabar. Sabru fil awal, sabar pada awal. Firman-Nya lagi, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijarah. Wahai orang-orang beriman. Abbas sebut, bila kita baca Quran jumpa ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu, ayat hati. Ada perkara besar yang Tuhan maksud. Qu anfusakum, peliharalah diri kamu. Pertama kena diri dulu. Sebab itu kita nak buat baik. Awal sekali kita buat dari diri kita. Semacam nafkah. Nafkah anak isteri, pertama dulu nafkah diri kita. Kita kena bagi sihat, baru boleh cari duit untuk anak isteri. Kalau kita sakit, macam mana nak cari duit? Makan tak cukup, baju pun tak ada, nak pergi kerja. Jadi utama diri dulu. Yang sekadar lah, jangan utama diri melampau sangat. Nak bayar nafkah nak, tak mampu. Tapi kereta BMW, ada melampau. Jadi dia kata dia bayar hutang kereta saja 2,000. Jadi nak bayar nafkah duit tak ada. Makin mahal. Bayar kereta hutang banyak kan, sampai nak bayar duit nafkah. Mencukupilah sekadar dia untuk membolehkan dia membayar nafkah kepada orang lain. Macam kita lah, islah diri kita, kebaikan buat baik. Boleh sembahyang semua lah, suruh anak isteri. Jangan nak tunggu sembahyang tahajud. Tak sembahyang tahajud lagi, saya tak boleh suruh anak isteri juga. Dan kalau macam tu sampai bila? Yang wajib dulu. Boleh buat dah yang wajib, apa suruh anak isteri. Ada juga jenis pak ni, dia suruh anak bini dia sembahyang, dia tak sembahyang. Marah anak dia, nak lepas dah sembahyang, dia pukul dia lah, dia dah sembahyang. Anak kata pak pun tak sembahyang. Walayazim. Qu anfusakum, Tama Allah Ta'ala suruh jaga diri dengan buat nak. Wa ahlikum, dan juga ahli keluarga, mengikut. Nara, jagalah daripada apa? Daripada api neraka. Wa quduhan nas wal hijarah, bahan-bahan makanan adalah manusia dan batu.
Imam Nawawi dalam Muqaddimah Majmu' dia menafsirkan ayat ini juga dengan menyebut anfusakum wa ahlikum nar adalah untuk memberikan ilmu kepada diri dia dan juga anak isteri dia. Dia mengajak nak suruh anak sembahyang, tapi tak ajak anak sembahyang, dia nak anak tu tak sembahyang. Dan kita nak jaga diri kita, nak sembahyang, tapi tak erti nak sembahyang. Tak boleh, awal sekali mesti kena ada ilmu. Al-ilmu dalilul amal. Ilmu adalah petunjuk bagi setiap amal. Siapa yang beramal tidak ada ilmu, tidak sah. Sebab itulah Nabi SAW menyebut talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Riwayat kulli muslim. Menuntut ilmu itu adalah kefarduan bagi setiap orang muslim. Siapa mengaku dia Islam, wajib ngaji. Tak mengaji berdosa, tak mengaji berdosa. Saya bersyarah banyak lain, dulu ni kita mengaji. Apa ilmu yang dikatakan fardu? Ilmu yang menyempurnakan seseorang dalam perihal tuntutan rukun Islam dan juga rukun iman. Ini wajibnya fardu. Dalam tafsir Al-Alusi ada disebutkan menurut hadis bahawa Sayyidina Umar radhiyallahu anhu telah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semasa turunnya ayat bahawa ia dan sahabat-sahabat yang lain faham tentang memelihara dan menyelamatkan diri sendiri. Tetapi bagaimana caranya memelihara dan menyelamatkan diri, menyelamatkan anak isteri? Baginda menerangkan maksudnya adalah kamu menegah mereka daripada segala perkara yang Allah larang kamu melakukan. Dan hendaklah kamu menyuruh mereka mengerjakan apa yang Allah perintahkan kamu mengerjakan. Jaga diri, jaga isteri, anak, bagaimana? Nabi sebut menyuruh mereka buat apa yang Allah Ta'ala suruh dan melarang mereka melakukan apa yang Allah Ta'ala larang. Ini kena beritahu anak-anak. Beritahu. Sebab itu urusan mendidik anak-anak satu perkara yang subjektif. Anak tak semacam. Kita abang macam ni, anak jadi macam ni. Tak semacam. Anak saya dengan anak kerja pun pamer tak semacam. Lepas itu kajian boleh buat kajian lah. Saya tak anak macam ni, anak macam ni, buat macam ni. Cakap boleh buat lah. Jadi nak try kat anak kita tak jadi. Kerana kepelbagaian. Allah Ta'ala buat bagai. Tapi yang pentingnya memberikan didikan asas. Alhamdulillah kita di Malaysia, khususnya di Kedah, banyaklah tempat-tempat ngaji anak-anak. Awal-awal ajak solat. Tak pasti baca adalah solat. Apa dah? Solat apa dah? Anak balik pasti solat, ayah tak solat lagi. Saya buat oleh pada semayang. Dia semayang. Alhamdulillah, perkembangan ini jadi semakin subur dan ramai. Anak-anak telah dididik dengan acuan untuk cara didik yang terbaik. Imam Al-Alusi rahimahullah berkata lagi, ayat ini telah dijadikan dalil oleh alim ulama tentang wajibnya seorang lelaki secara khusus mempelajari perkara-perkara agama yang fardu ain dan mengajarkannya kepada anak-anak isteri dan orang-orang yang terletak dalam kawalan. Wajiblah, termasuklah di dalam kawalan ini disebut adalah juga termasuk kalau dia mempunyai hamba. Hamba dia pun dia kena ajak sembahyang. Itu tanda amal. Jadi dia kena suruh anak dia sembahyang. Sebelum nak suruh anak sembahyang, kena ajarkan. Ini dia suruh tilai anak. Tapi tak ajak anak sembahyang. Anak tu tak boleh sembahyang dia boleh. Imam Bukhari rahimahullah ta'ala berkata, maksud ayat suci ini sebagaimana yang diterangkan oleh Mujahid, Imam Mujahid, seorang mujtahid mutlak,
zaman tabi'in, Imam Mujahid. Ialah suruhlah ahli rumah kamu bertakwa kepada Allah dan didiklah mereka dengan pelajaran agama. Untuk menguatkan lagi alasannya mengenai maksud ayat suci ini, Imam Bukhari menurunkan sebuah hadis. Antara lain bermaksud bahawa orang lelaki adalah menjadi pemimpin dan bertanggung jawab terhadap ahli rumahnya. Tanggungjawab ibu bapa terhadap anak-anaknya mengenai sembahyang ditegaskan secara khusus dalam hadis yang berikut. Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam murru awladakum bis-salah wa hum abna'u 7 sinin wadribuhum 'alayha wa hum abna'u 10 sinin wa farriqu bainahum fil madaji'. Daripada Amr bin Shu'aib, daripada ayahnya, daripada datuknya, kata bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, murru auladakum, perintahkan, suruh anak-anak kamu, laki perempuan, dua-dua sekali, suruh mereka bis-salah, menunaikan salat, suruh mereka tunaikan salat. Wa hum abna'u 7 sinin, apabila mereka telah mencapai usia 7 tahun. 7 tahun ini suruh sembahyang. Bila ajak sembahyang ni sudah 7 tahun. 7 tahun baru nak suruh dia sembahyang, tak ajak lagi. Maka ajak prosesnya, mungkin umur 4-5 tahun ni, ajak dia macam ni cara rukuk, macam ni cara sujud. Sekali-sekala sembahyang, sekali-sekala tak sembahyang. Yang main 7 tahun, beritahu dia sembahyang ada 5 waktu. Kena tunaikan setiap waktu. Murru, bila masuknya waktu, suruh mereka sembahyang. Suruhlah, pergi sembahyang, lah. Tak pukul lagi. Nabi kata, wadribuhum, pukul mereka. Alaiha wa hum abna'u 10 sinin. Apabila dia mencapai usia 10 tahun. Pukul dalam Islam ni macam mana? Pukul dalam Islam ni macam mana? Ada satu perbahasan para ulama bab pukul. Allah Ta'ala menyuruh memukul fatribuhunna. Suami memukul isteri apabila isteri itu khusyuk. Dia ada peringkat lah. Yang pertama bagi tahu, Al-Quran ni sebut ada 3 peringkat. Ini masalah kita awal-awal pukul tak. Pertama bagi tahu, kata tak boleh buat macam ni, ini Tuhan marah. Kedua, asli kita tinggal di tempat tidur, tidur bersih. Ketiga, kalau tak boleh juga, pukul. Pukul itu macam mana? Ni kena benar. Ni pergi parah tak kakak. Macam pukul anak lah, pukul je lah. Ulama sebut, ni ulama sebut lagi mereka. Nak pukul anak, nak pukul isteri, ambil kain. Kain dipintai di hujung. Dipintai di hujung. Baru jadi dia bulat, maka dipukul je. Pukul dengan kain macam tu je. Dia tu pukul. Jadi pukul je. Ada seorang ulama baru ni dia tulis dalam Facebook dia. Dia kata ayah dia tiap kali nak pukul dia, ayah dia sebut saja pukul. Nak pukul. Kerana Allah Ta'ala. Nak pukul pun kena ada dia. Pukul kena ada dia. Niat pasal apa? Pasal nak semua dia supaya dia berubah. Bukan pukul pasal gram yang jadi masalah, pukul pasal gram. Tak boleh. Dan Nabi melarang untuk memukul wajah. Tak boleh spot. Spot tak boleh. Dan pukulan tidak boleh melampau, melebihi daripada pukulan wujud. Ini pukul tarik ajak macam ni jawatan. Dia teruk dari dahulu ini. Wujud pun tak boleh hantar tangan dia tu. Metik buku.
Ada kaedah dia. Ini kelemahan. Sebab selalu orang salah faham, dia kata agama telah membenarkan saya untuk bukui. Ini juga agama. Dan dia silap, dia letakkan kesalahan itu beragama, sedangkan agama tak suruh macam tu. Memang Allah Ta'ala suruh fatribu hunna, suami ini bukui, tapi macam mana cara bukui? Perikat je. Begitu baca ayat ni, bila kita baca watribuhum, bukui mereka. Oh, duk nampak bukui siap. Dengan waktan besar ya, bukui baca salah lebih dari salah mulut. Ada beberapa ulama juga kadang-kadang kita hukumi tak boleh mengatasi mulut. Ta'zir tak boleh lebih dari mulut. Dibukui melebihi dari mulut. Nabi suruh bukui, watribuhum, bukui dengan kesedaran. Bukan nak bagi sakit, nak bagi dia sedar. Kalau orang tua itu pukul, bukan pukul dia, pukul setan. Jadi kita pukul ni, bawa pukul ni bukan pukul, tapi pukul setan. Setan ada dalam tu. Pukul. Apalah orang dulu-dulu ni, kawan-kawan dia. Dulu-dulu dia orang kita, dia mengaji. Banyak main daripada dulu, ni daripada Yaman. Oh, Yaman sini. Pengajian dia pun memang kalau buku yang ngawatan bukan isi-isi utang susah. Terbiar ni. Tutup kita, susah kita dulu kan. Pantang apa ada. Jangkui. Kalau jumpa paip getah. Kalau jumpa paip PVC. Ikut dah. Lari, report polis. Report masuk mahkamah. Tak tahulah generasi tak semacam. Orang pun tak semacam tadi saya sebut, anak ni pelbagai. Bila ni jidik telinga pun merajuk, tak mau makan. Macam situasi. Jadi sebab itu pendidikan awal anak-anak ni dia bergantung kepada ikhtiar kita. Untuk ada anak-anak ikhtiar nak buat macam mana, kena fikir kaedah yang terbaik. Wahum abna'u 10 sinin, mereka telah mencapai usia 10 tahun. Wa farriqu bainakum fil madaji', dan pisahkan mereka antara satu dengan yang lain di tempat tidur dalam tingkat umur yang bersama. Semua 10 tahun, jangan lagi anak laki adalah perempuan 30 kali. Pisahkan. Alhamdulillah kita di Malaysia telah meletakkan asas setiap kali pembinaan rumah. Balik korang rumah mesti berada 3. Satu rumah mahayat, bilik mahayat. Satu bilik anak lelaki, satu bilik anak perempuan. Bila tetapi rumah lama-lama, selek lama-lama, 2 bilik. Lama. Kalau yang baru ni mesti paling kurang kena ada 3 bilik. Berhasil anak lelaki dan anak perempuan. Ni yang jadi masalah. Bila main raya tidur sekali lelaki perempuan kat depan ruang tamu. Share semua kan. Umur berapa? 15. Kita 3. Tak boleh. Itu kena faham. Berhasil tidak. Hadis ini diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad. Imam Ahmad maksudnya Imam Ahmad bin Hanbal. Dalam kitab dia Musnad. Dan Al-Hakim Al-Mustadrak kitabnya. Meskipun kanak-kanak tidak diwajibkan mengerjakan sembahyang, tetapi ibu bapa atau wali warisnya bertanggungjawab menyuruhnya mengerjakan ibadah yang asasi itu sehingga menjadi simpati kepadanya semasa ia masih tunas. Ialah tak wajib lagi lah. Wajib ni bila sampai usia yang ada. Mukallaf maksudnya dia akil baligh. Dia mesti berakal dan baligh. Kalau tak baligh lagi, dia tak sampai hukum wajib. Kalau dia buat betul, dia dapat pahala dia, dapat pahala pada orang yang
Boleh dilakukan. Hukum orang yang meninggalkan sembahyang. Ada lima tahap. Sembahyang ini hukumnya dosa. Cuma menjadi pembahasan sama ada dosa besar atau dosa kecil. Memang dosa besar. Sembahyang kalau tak sembahyang dosa besar. Nama dia beritahu tak sembahyang dosa besar. Sebagaimana yang telah diterangkan, sembahyang yang 5 waktu ini tidak boleh sama sekali ditinggalkan atau dicuaikan oleh seorang Islam walau satu waktu pun dalam segala keadaan. Selagi ia masih sempurna akalnya, sekalipun ia sakit kena. Sakit kena bergerak sembahyang. Saya sebut-sebutkan. Orang duduk cerita di hospital banyak hantu, pasal apa? Pasal orang di hospital tak sembahyang. Sakit tak sembahyang. Dia masa dia sakit, tak sembahyang. Sakit apa? Demam. Allah demam. Tak sembahyang. Tak boleh, tak sembahyang. Ajak anak-anak demam pun, sembahyang. Tak lahat sangat, Nabi ada sembahyang ada. Ayah dia sakit tak orang pun kena sembahyang. Kecuali sakit yang menyebabkan hilang akal. Tak waras. Ataupun dia koma. Insiden ni dia kadang-kadang saya pernah insiden. Dulu lah. Insiden naik motor dah dulu. Tempat naik motor. Masuk hospital. Patah tangan apa lah. Tapi dia jadi cakap apa? Kamu dulu 17 tahun, 18 tahun. Dia cakap apa? Tak nilai lah. Jadi orang panggil zawal lah. Gila lah, bila tak? Ada kadang-kadang insiden ni sampai ke tahap macam tu. Takkan yang mampu. Cakap mampu. Bantu kadang-kadang kita tengok. Dulu buat F lah, hospital lama lah. Buat F ni, dia F1 bakal ni. Pergi tengok, sangkut kaki, sangkut habis semua. Ada yang masuk buat tu lah. Buat F dulu ni. Tak siap lagi kita nak bayar tak. Kadang-kadang ada hak ngamuk. Ada hak ngamuk, masuk buat. Dia pasal katanya, dia kata, darah dalam ni, angin dalam ni dia sekejut janganlah ada lampu punya keterangan itu. Macam tu tak boleh. Tapi ini kaki gantung, tangan boleh main pun lagi. Sembahyang, tengok kaki, dia tunjuk kaki lah. Macam tu kena sembahyang. Tak ada masalah. Baju kenapa? Orang kita ni kadang-kadang sakit sikit kan. Tak sembahyang. Kalau dia tidak dapat berdiri sembahyang kerana uzur, dia boleh sembahyang dengan duduk. Jika tidak dapat, dia boleh sembahyang dengan berbaring, dengan mengiring ke sebelah kanan atau ke sebelah kiri, ataupun dengan terlentang. Dalam Al-Quranul Karim telah diberi amaran mengenai orang-orang yang mencuaikan sembahyang. Antaranya ialah firman Allah Ta'ala, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. Kemudian mereka yang taat digantikan oleh keturunan-keturunan yang mencuaikan sembahyang. أَضَاعُوا الصَّلَاةَ Maknanya dia ni tak sembahyang. Okay. Sembahyang tak puas lagi. Tak puas lagi sakit-sakit habis. Ni contoh. Dia berbeza dengan satu lagi. Satu lagi dia kata sembahyang. Sembahyang tak wajib, orang lain wajib. Ini jadi kakak. Karena dia telah mengubah hukum yang Allah Ta'ala tuntut. Jadi kalau tak sembahyang ni dia kata apalah lagi. Nanti tua-tua lah sembahyang. Wattaba'u syahwat, dan menurut hawa nafsu, fasawfa yalqawna ghayya, dan melakukan maksiat maka mereka akan menghadapi azab dalam neraka.
illa man taba wa amana wa amila salihan, kecuali orang-orang yang bertaubat dan beriman serta beramal saleh. Dalam hadis-hadis pula diterangkan setakat mana beratnya kewajiban sembahyang itu. Di antaranya hadis yang berikut. An Abdullah bin Buraidah an abihi radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul al-'ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafar. Rawahu Imam Ahmad wa ghayruhu. Dari Abdullah bin Buraidah, padanya dari bapaknya kata mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jaminan berbaik-baik di antara kita dengan mereka yang mendakwa dirinya orang Islam ialah mengerjakan sembahyang. Oleh itu sesiapa yang tidak sembahyang maka sesungguhnya termasuklah dia dalam hukum orang kafir. Ini membahas ini. Kalau orang mau fiqh, orang akan tahu satu-satu. Berbahasa di antara Imam Syafi'i dengan murid Imam Ahmad, isu tinggal sembahyang. Imam Syafi'i kata, orang yang tak sembahyang tak jadi kafir. Hadis lain kita baca hadis itu. Man aqama as-salah faqad aqama ad-din wa man taraka as-salah faqad hadama ad-din. Wa fi riwayat faqad kafar. Siapa yang mendirikan sembahyang dia telah mendirikan agama dia, dan siapa yang tinggal sembahyang dia telah meruntuhkan agama dia. Dalam satu riwayat dia telah mendirikan. Imam Syafi'i kata dia kafir, melainkan dia mengatakan solat itu tidak wajib. Imam Ahmad kata kafir. Yang tidak sudah. Yalah, paham. Karena hadis ini secara zahir, faman tarakaha faqad kafar. Faqad dia Nabi tak sebut wa faman tarakaha kafar. Nabi sebut faqad kafar. Siapa yang meninggalkannya sesungguhnya termasuklah dia dalam hukum orang kafir. Dan hadis ini jelas. Al-ahdu alladhi bainana wa bainahum, satu janji di antara kita dan mereka dengan orang lain yang menyebabkan mereka ini selamat karena mereka adalah saudara Islam karena salat. Apa bukti seorang ini Islam? Salat. Kalau dia mengaku dia Islam tapi dia pun tak sembahyang, tidak sempurna Islam. Faman tarakaha faqad kafar. Siapa yang meninggalkannya telah menjadi kafir. Tapi kita faham dengan macam kita faham. Kalau saya jangan baca hadis ini nanti jumpa orang atas sembahyang kafir. Orang kita ni dia jual dia semua kafir. No, buat lu tak sembahyang. Campur kali buat kafir kalau. Bahkan kafir adalah mereka yang mengatakan salat itu tidak wajib, maka dia jadi kafir. Karena dia telah mengubah hukum Allah. Maka siapa yang mengubah hukum Allah, yang wajib dia kata tak wajib, yang haram dia kata tak haram, itu telah menjadi kafir. Tapi kalau dia tak sembahyang disebabkan dia malah ataupun disebabkan alasan-alasan dia cuai ataupun buat tak insaf, tidak mengambil berat terhadap syarat, itu tidak menjadi kafir, tetapi menjadi fasik. Orang yang berlumang dengan dosa. Macam ayat, man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Ini apa? Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, mereka di kalangan orang kafir.
Adakah menjalankan hukum Allah terus menjadi kafir? Mereka yang bermain-main dengan hukum Allah. Mereka yang mengatakan ini tak wajib, ini tak wajib. Macam dengan saya selalu buat contoh di haji, dalam musim haji. Beberapa orang pergi haji. Saya pun tak pilih lah. Tunggu dia, memang sudah ukur 1 juta. Jadi kata kalau nak buat layuan, kena bagi cukup 30,000 lah. Beberapa orang yang pergi haji. Adakah kita yang tak pergi haji ni mengatakan haji itu tak wajib? Ha? Kita kata haji itu wajib, tetapi kita tak sampai dia, tak mampu. Kita tak sampai dia, tak mampu lagi ni, tak buat, bukan kata tapi yang benar. Tetapi bila kita pergi kata ya, haji itu tak wajib, ataupun haji itu wajib, buat di kampung bahagia, buat di Penang dia, tak payah bila dia Mekah. Itu jadi kafir. Macam dengan hukum-hukum Allah sendiri. Ayat itu menunjukkan siapa yang mengubah hukum Allah. Macam kita mengaji. Bila datangnya waktu salat, maka kita kena tunaikan waktu salat, tunaikan salat. Tapi kita dah kerja. Boleh tak sembahyang lewat sikit? Boleh. Kalau wajib itu wajib puasa. Apalah buatlah. Fi ayyi juz'i waqt. Al-waqtu ma baina hadha alladhi kata kita dalam. Yang menjadi masalah apabila dia mengubah hukum Allah dengan mengatakan salat itu. Man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Mereka yang tidak beramal karena tidak mampu bakdain. Jadi mereka yang tidak beramal dengan mengatakan hukum Allah ini hukum yang ketinggalan zaman, hukum yang telah lapuk, ini masuk dalam. Jadi kalau kita tak mampu, masalah. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Allah Ta'ala kata, orang mencuri potong. Mau curi. Kita nak buat tak mampu ya. Nak kalau pindah macam-macam kan, tak mampu. Jadi orang curi masuk penjara. Tapi kita kena beriman, hukum ni ada dalam Quran. Tak mampu buat, balik. Tak jadi masalah. Dia kata undang-undang ini, undang-undang lapuk, undang-undang ketinggalan zaman, yang tak sesuai dengan zaman. Itu masalah. Ini kenapa? Batu bak takfir ni Pak. Jangan mudah-mudahkan mengkafirkan. Bak salat ni, kita bagi bak salat ni Nabi sebut faqat kafar. Yaitu mereka yang mengubah hukum Allah, bukan mereka yang sembahyang disebabkan cuek ataupun disebabkan ini. Tapi kalau dia kata beriktikad bahawa sembahyang itu tidak wajib bagi dia, maka dia ini pendapat Imam Syafi'i yang dipakai oleh kita semua. Kalau pendapat Imam Ahmad dan pengikut-pengikut dia tak apalah, tak sesuai lah. Hadis yang lain diterangkan seperti berikut. An Jabir radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul baina al-'abdi wa baina al-kufri tarkus salat. Jabir radhiyallahu anhu katanya, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perkara yang menghubungkan seorang dengan kufur ialah meninggalkan sembahyang. Baca tadi lah. Baca kitab ni kadang-kadang kena guru baca ni. Aku tuan baca kitab-kitab ni seorang-seorang. Buku habis kakak dia orang tak selesai. Selesai. Tak boleh. Walaupun kadang-kadang kitab kita baca, dia punya pahaman lah. Jadi kita ni kenapa betul faham kita? Bukan macam tu. Jangan ingat diri kita. Sebahagian ulama ni tulis bawah.
Sebanyak ulama berpegang kepada zahir hadis-hadis. Zahir hadis ini sebut dah. Nak faham nafs dalam sikit. Nak faham nafs Quran atau hadis. Yang pertama zahir disebut mantuq. Dalam ilmu sufi disebut mantuq. Satu lagi disebut al-fahmu, mafhum. Mafhumnya ada dua jenis. Mafhum muwafaqah, mafhum mufaraqah. Faham tak sama dengan mantuq tadi zahir. Sebagian ulama berpegang pada zahir hadis ini, menerangkan tentang kufurnya orang yang meninggalkan solat. Sebagian ulama beri penjelasan, yaitu jika orang yang meninggalkan sembahyang itu mengingkari wajib, mengingkari wajib, maka ia menjadi kafir, murtad dan wajib dihukum oleh pihak berkuasa jika ia tidak bertaubat dan kembali ke Islam. Saya rasa kita baca dulu ni dalam jilid 1 bab riddah dulu. InsyaAllah banyaklah bab riddah. Apakah perbuatan yang menjadikan seorang itu murtad? Antaranya adalah yang mengubah hukum, yang mengingkari hukum wajib. Wajib sembahyang bila tak tidak. Macam mana wajib beda? Mengubah. Boleh. Bukan kita sembahyang ya. Mengubah apa sahaja, mengingkari hukum yang bersifat maklum bil darurah. Kalau berdaruri tak mengaji pun tahu puasa wajib bulan Ramadan. Dia ingkar. Mana dah. Dulu-dulu ya. Puasa. Yang saya takut hari ini alasan orang tak pakai dulu. Yang tak pakai dulu tak apalah. Walaupun dia beriman bahawa tudung itu wajib, dia tak pakai, dia berdosa. Yang menjadi masalahnya, dia kata tudung ni orang Arab dia pakai. Kami orang Melayu tak wajib. Tengok dulu-dulu orang Islam. Ini orang juga. Bukan saya cakap khayal dia benar berlaku. Orang Melayu Islam dulu-dulu tak pakai tudung. Dia tunjuklah gambar panglima punya bini, semua tak pakai tudung. Kalau pakai tudung pun pakai apa? Tudung orang tu suka. Saya tak mahu pakai. Jadi dia kata hak wajib ni untuk Arab. Hak ni salah. Hak ni pekat hukumnya. Kalau dia tak pakai disebabkan dia malah ke apa, dia tak boleh juga. Ini tiba-tiba dia kata bukan wajib, mengingkari kewajiban, maka ya mulai itu. Perkara yang maklum dan tahu. Kerana dia telah mendosakan Allah Ta'ala yang menerangkan wajibnya sembahyang itu. Kalau ia meninggalkan sembahyang karena malas semata-mata, sedang ia tetap percaya tentang wajibnya, maka ia dikira menderhaka, berdosa besar, dan wajib dihukum dengan sebenar-benarnya jika ia masih berdiri dalam usaha. Dalam bab 3 sembahyang ada hukum. Kita pun tidak harap undang-undang dia. Orang tak sembahyang Jumaat, orang tak puasa. Jelasnya sembahyang wajib dikerjakan dan tidak boleh dicuaikan sama sekali, dan hendaklah pula dikerjakan dengan sempurna, kerana tidak syak sembahyang itu menjadi sebab yang membawa rahmat, memurahkan rezeki, dan menolak bala bencana. Qadha sembahyang. Hukum qadha sembahyang. Dulu-dulu lah ada orang tak bising kan. Dulu-dulu bila main Ramadan je, kat doktor ustaz ni sembahyang tarawih ke qadha sembahyang. Dia ada orang kita ni, dia baru nak kena tikap, dia dah umur 40, umur 50. Maknanya daripada dia balik umur 17 sampai umur 40 dia tak nak sembahyang. Jadi dia kena qadha. Jadi nak qadha ni, tarawih dia buat sampai 20 rakaat. Jadi dia qadha sembahyang. Dulu orang dulu lah.
Mana kena buat? Tarawih ke? Allah sembahyang. Ada yang kata Allah sembahyang sebab itu wajib. Ada yang kata tarawih sebab tarawih ni hanya ada pada bulan Ramadan, tak ada dalam bulan lain. Itu perbahasan. Mana-mana sembahyang fardu yang tertinggal wajib diqadha. Inilah wajib diqadha. Bukan sunat. Bukan sunat. Wajib. Ada satu pendapat. Ibnu Taimiyah ini kita tak pakai. Kita tak lagi. Sebab kita jelas jumhur mengatakan wajib qadha. Kalau kita lupa, dia sembahyang ibarat sebagai satu bunyi merah yang belum atas belakang kita. Satu bunyi merah ke tepung. Bila kita sembahyang, setiap hari kita pada subuh ni kita pegang 5 bunyi. 5 taklif yang kita pegang. Bila malam kita subuh, selesai, buang satu. Kita sembahyang zuhur, buang lagi satu. Sembahyang asar, buang lagi satu. Sembahyang maghrib, buang lagi satu. Sembahyang isya, buang lagi satu. Kalau tak subuh, tak sembahyang lagi, makin lewat. Pulang kabur. Maksudnya subuh kan hantar anak sekolah. Jangan. Mana aku kena sembahyang subuh dulu. Dia berfikir hantar anak sekolah, tak kita boleh nama, aku boleh nama lah. Sembahyang dulu. Terlepas sembahyang subuh, wajib qadha. Wajib. Ada sembahyang kata al-furs, segera. Ada yang kata di ayat juz boleh pergi. Al-furs, segera. Bila itu kita bangkit, kalau dah lewat ambil wudu terus sembahyang subuh qadha. Ini wajib hukumnya. Sebagaimana yang diterangkan dalam hadis yang berikut an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man nasiya shalah falyusalliha idza dzakaraha la kaffarata laha illa dzalik. Libat Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa yang terlupa nasiya, lupa saya balik buat aja sampai lupa lah sebenarnya. Apa lupa aja kalau makan sampai lupa lah sebenarnya. Imam Nawawi dia punya mengaji sampai lupa makan. Kita makan sampai lupa lah sebenarnya. Makan waktu nuri lah. Nuri lah. Kalau nuri kiri kanan kiri kanan. Wih, pas semua. Dia punya lah. Asal. Lohok tak boleh. Oh cuy, lupa, kelapa pandang. Maka bersegeralah. Falyusalliha idza dzakaraha. Dia masuk fa lam. Falyusalliha surah. Ayat pun aku zohor tak baik, surah pun. Bismillah. Falyusalliha idza dzakaraha, bila mana dia ingat. La kafarata laha illa dzalik. Ada kafarah kecuali yang itu. Kalau lain ada kafarah, bila sembahyang ada kafarah. Sembahyang hanyalah qadha. Ada mana tempat yang di kafarah sembahyang? Ada. Ada qaul. Dijelaskan lagi seperti berikut an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Nabiullah sallallahu alaihi wasallam man nasiya shalah aw nama anha fakaffaratuha ay yusalliha idza dzakara. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu telah berkata, dia telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang terlupa untuk salat ataupun dia tidur, fakaffaratuha ay yusalliha idza dzakaraha, maka kafarahnya, penebusnya adalah dia mendirikan salat apabila dia ingat. Ini ada fa dengan lam. Tadi yang hadir. Tadi ini man nasiya salatan falyusalliha. Hadir di dalam ay yusalliha.
Jadi kalau terlupa Allah salah. Yang asal lah. Yang asal selesai. Nah, nanti sembahyang lembok, saya orang kata bila asal ni sembahyang waktu asal sembahyang sunat. Kalau bahasa jangan duduk sembahyang sunat, saya orang yang ketuk belakang. Tak ada, jangan duduk sembahyang untuk dia sunat lepas asal. Dia start waktu balik rumah pelan-pelan, mau sembahyang lembok tadi. Apa? Tak apa. Dibolehkan. Ay yusalliha idza dzakara apabila ini. Hadis di sini menjadi dalil bahawa orang yang meninggalkan mana-mana sembahyang fardu yang tidak sengaja disebabkan tertidur atau terlupa, sesungguhnya ia dikira berdosa, tetapi ia diwajibkan mengqadha akan sembahyang yang tertinggalkan itu. Dia ini pekah. Ini pekah. Pekah ni sebutnya juga. Apa beza adaan dengan qadaan? Adaan buat pada waktu dia. Qadaan buat luar waktu. Ngaji fiqh kalau itu tak ada masalah. Tadi kita buat bayar luar waktu. Sebab Imam Malik kata man tafaqqaha wa lam tasawwafa faqad tafassaqa. Orang siapa ngaji fiqh, pegang fiqh je tak ngaji tasawuf, fasik dia. Ada saja buah berlepas dia. Ada berlepas. Fasik dia. Kenapa ngaji tasawuf? Orang-orang tasawuf ni tak menjadikan solat ni hina sehina-hina itu di hadapan Allah. Ada dia. Ada kata sedap dia. Yang ni bagi orang yang lupa dan tidur. Dia tak dosa. Macam kita minum ayat kan, bulan puasa. Jadi balik rumah, panas-panas, buka-buka tin, minum ayat. Orang rumah tengok, puasa. Tapi habis yang sebutan. Puasa. Bahawa dia, itu rezeki. Boleh minum ayat tu. Dia tak dosa pasal apa? Pasal lupa. Tapi dah ingat belum minum lagi besar. Alah lupa lagi, lupa dua kali. Tak boleh. Macam minum solat, dia lupa, cuai, tidur. Dipanggil kaedah al-af. Al-afwa dia diampunkan Allah. Ini dulu saya pernah sebutkan. Fa'fu anna waghfir lana warhamna. Apa beza al-af? Apa beza al-ghafir? Ghafir apa beza rahim? Dan baca ayat Quran, fa'fu anna waghfir lana warhamna. Fa'fu anna, ampunkan kami dalam perihal-perihal yang belum tentu dosa. Belum tentu dosa. Tentang ayat hadir. Lupa, cuai. Tak dosa. Tapi silap tak silap. Kan dia kata tak silap pula. Silap. Tapi Allah Ta'ala tak kira dosa. Fa'fu anna waghfir lana, Allah ampunkan dosa kita. Apabila kita buat satu perkara yang berdosa, Allah ampun dosa. Warhamna, Allah ampun dosa-dosa besar. Ini ada tiga makna. Al-af, al-ghafir, al-rahim. Daripada hadis ini juga jumhur ulama memahamkan bahawa orang yang meninggalkan sembahyang dengan sengaja bukan sahaja berdosa besar, tetapi wajib mengqadha sembahyang yang tertinggal. Maka orang yang ketiadaan uzur syar'i lebih-lebih lagi wajib baginya. Uzur syar'i dia boleh perempuan mehai. Perempuan ni ada uzur syar'i. Laki mehai tak ada. Dia tak sembahyang. Uzur ni makna al-'afw. Uzur ni kekurangan. Dia ada keuzuran. Dia sebut keuzuran al-'ajiz. Ketidakupayaan. Apa ketidakupayaan yang dibenarkan syarak itu masuk uzur syar'i. Dalam bab solat hanya orang yang datang haid. Satu. Dua, gila.
Ada orang dia gila sangat. Pukul 12 dia akan gila sampai pukul 5. Ada macam tu. Atau jadi isu ni orang yang buat apa nama? Buat minyak dialisis 6 jam. Kalau dia buat B1 6 Loh tak ada. Maka diberikan keuzuran kepada dia untuk jamak sembahyang. Dia boleh tidak sembahyang. Tapi seboleh-bolehnya dia kena cari waktu yang tak kacau waktu sembahyang lah. Ni waktu dia ada, tapi saja dia pilih waktu sembahyang. Waktu satu dia ke 6 tak kalau orang dia fikir nak berapa. Dia buat pilih waktu yang tidak mengganggu solat. Wallahu a'lam. Kita sambung yang depan syarat-syarat solat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التدبير واهدنا إلى صراطك المستقيم اللهم اجعلنا من العلماء العاملين اللهم ارزق إخواننا المجاهدين والمستضعفين في فلسطين وفي اليمن ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله